Beli biskut raya mahal, last memang macam tu je. Rambang mata tengok banyak sangat jenis kuih raya tahun ni. Semua nampak sedap. Ada Nutella Pot lah, Tart Cadbury lah, Laurentine lah. Tapi yang tak bestnya, beli biskut raya mahal, last memang macam tu je. Sebab salah pilih bekas kuih raya. Harap rupa je cantik, tapi langsung tak kedap udara. Nak bekas yang dijamin kedap udara, korang kena pakai rumbiar raya kontainer macam saya pakai ni. Dari tahun lepas, memang saya pakai yang ni. Tahun ni, saya beli lagi satu. Saya beli yang jenis peretak macam ni pula untuk letak kondimen lauk raya. Korang jangan risau sebab saya dah test bekas ni. Masa mau beli, saya dah test dengan letak air. Serius tak bocor sebab lid dia ada getah silikon yang high quality. Means biskut korang tak akan lemah dan tahan lagi lama. Paling best, bekas ni pun mesra budak-budak. Walau dia kedap, tapi nak buka bekas ni senang je. Tak susah nak buka macam bala kaca yang jenis lama tu. So, memang berbala beli bekas ni. Kuih raya tak lemau, design pun lawa. Dan bukan setakat boleh letak kuih raya je. Lauk-lauk raya pun boleh letak. Untuk tahun ni, saya dah settle bab bekas kuih raya. Kalau korang nak bekas macam ni, korang boleh dapatkan dengan tekan je button dekat bawah.